ni yang pertama tadi. Okey, jomlah kita rasa. Jemput kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia hasilnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Jemput makan kawan. Masih panas lagi ni. Okey kawan, hari ni saya nak santai-santai bawa kawan outdoor sikit hari ni. Okey. Nak buat inti kari puff kawan. Request daripada Aina nak buat kari puff carbonara. So saya ada 7 biji kentang. Okey, nak kupas di kebun kawan. Okey, santai-santai je buat kerja di kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Ni awal pagi lagi kawan. Baru pukul 9.30. Nak buat lah kari puff carbonara. Lama tak buat kari puff. Okay, first kali kita kupas lah kulit kentang ni. Okay. Okay, dan kita kupas lah 7 biji ni sehingga habis. Ni bawang Holland dan bawang putih 3 biji saya gunakan. Nanti saya buang kulit juga. Ini potong dadu sama dua-dua ni potong dadu. Yang bawang ni separuh je guna. Hari ni banyak cili sayang kawan. Ni saya duduk sebelah pokok cili. Ni banyak cili saya. Dah boleh dipetik hari ni. Mana? Ni buah cili. Okey, dah boleh dipetik dah. Sini kawan. Ni bengkok. Katanya kalau bengkok ni pedas cili. Ni banyak ni kawan. Banyak hari ni. Dah sampai masa untuk saya petik. Tapi saya nak buat kari puff hari ni kawan. Petang nanti baru petik cili. Okey, sambung. Kalau ada kawan-kawan di sini yang minat berkebun tu, yang tanam cili, okey, saya nak share. Saya gunakan baja khas cili kawan. Dan sudi-sudikanlah kalau nak guna baja ni, singgah ke kedai saya di rumah hitam sana kawan. Okey. Ada beg kuning saya buka di situ. Boleh beli. Support sikit kawan ya. Support sikit bisnes affiliate saya ni baru je nak start, baru je bermula. Okay, boleh bantu support. Okay, dah siap dah. Dah siap dah. 5 biji, lagi 2 biji. Kupas bawang putih. Okey, dah siap dah. Saya nak masuk dapur lah pula kawan cuci dan potong-potong di dapur lah. Senang ada sinki di dapur tu. Okey, jom kita masuk dapur. Okey, dah cuci bersih kentang ni. Jom saya nak potong dadu kawan.
Okey, mula-mula saya tuang sedikit minyak. Minyak tak perlu banyak sangat kawan. Secukupnya saja. Okey, kemudian saya masukkan bawang merah, bawang halen tu tadi, dan juga bawang putih. Bawang halen ni saya masukkan separuh je. Okey, kita masak sehingga kedua bawang ni layu. Okey, dan saya masukkan kentang yang dipotong dadu tadi. Okey, dan saya letakkan sos cendawan carbonara ni kawan ya. So cukupnya saja. Bismillah. Dalam 15 sudu besar macam tu. Saya masukkan setengah cawan air. Letak serbuk rada hitam sikit kawan ya. Saya tambah garam secukupnya. Okay, ni yang simple punya. Kalau kawan ada ayam ke, kalau tak sosis ke daging, boleh letak. Saya nak letak kosong aja. Ada daging dalam tu. Malas nak letak daging. Saya ada daging kisang kawan. Tapi memang saya tak nak letak. Okay. Nak rasa asli kentang dan carbonara tu je. Okey, untuk menambah rasa saya letakkan sedikit cream cheese kawan. Kita masuk je bahan apa yang ada di rumah kawan. Kentang saya ni dah empuk, cuma tinggal nak keringkan saja lagi kawan. Tak tahulah rasa apa ni. Letak cream cheese pula. Tak cuba kita tak tahu kan. Ni saya rasa. Apakah rasanya? Sedap. Sedap. Okey, kita kena masak dia betul-betul kering ya. Okey, tadi saya dah letak daun parsley tu sikit kawan. Ni dah betul-betul kering ya. Saya akan biarkan dulu inti ni sejuk. Okey, sementara saya nak buat dough kari pap dulu kawan. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, kentang ni dah tersalut elok dengan cream cheese dan juga sos carbonara tu lah. Okey, inti ni dah okey semuanya. Saya akan sejukkan dan saya nak buat dough kari pap pula. Alhamdulillah. Okey, sekarang saya nak sukat tepung. Saya gunakan tepung cak saus 4 cawan. Okey, ni cawan yang pertama, tepung gandum.
Cawan kedua tepung gandum. Cawan yang ketiga tepung gandum. Okey, ini cawan yang keempat tepung gandum ya. Okey, saya campur dengan tepung beras. 1 2 3 4 cawan tepung beras. Dan juga saya letakkan tepung ubi sama 4 sudu besar. Okey, ni saya gunakan margarin ya. Dalam 2 sudu macam tu lah. Dan juga minyak. Dalam setengah cawan macam tu. Setengah cawan tapi tak penuh sangat ya. Saya letak garam sikit kawan. Okey, dan kalau suka ada kita tu manis-manis sikit, letak sikit je gula. Ujung-ujung sudu je kawan. Lagipun kalau kita letak gula ni dia akan jadi rangup. Okey, kulit kayu tak kita jadi rangup. Okey, masak sehingga panas macam tu. Okey, dah boleh tutup api dan masukkan pada tepung kita. Okey, panas-panas ni saya terus curah pada tepung ni kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak hancur garam ni. Okey, dan kita gaul lah. Gaul guna spatula. Bismillah. Okey, dan kita standby air sejuk kawan ya. Air kowe tu ke boleh guna. Janji dia sejuk. Kita gaul lah dia sampai dia jadi berderai. Nampak tak tepung ni dia jadi berderai. Okey, ni air sejuk ya, ada ais tu. Kita masukkanlah sikit-sikit kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masukkan sekali semua ya, takut nanti terlembik pula. Jadi masuk sikit-sikit sambil kita gaulkan. Untuk permulaan ni kita gunakanlah spatula ni. Nanti dah tercampur nanti boleh gaul guna tangan lah. Guna jari jemari kita kawan. Barulah air tangan namanya. Masuk lagi sikit-sikit. Okey, bila kita nampak dia dah tercantum macam tu, bolehlah kita gunakan tangan kita kawan. Air tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ulilah sehingga menjadi dough. Saya suka kepal-kepal sikit-sikit macam tu. Nanti baru kita cantumkan.
Jadi tak adalah guna tenaga yang banyak sangat kawan. Santai-santai je. Nampak tak? Ni bawah ni air kurang ni. Tambah lagi. Okay, dan kita cantumkan sikit-sikit macam tu. Okey kawan, inilah hasilnya. Dah jadilah dough curry puff tu. Dan saya akan rehatkan setengah jam hingga 1 jam. Tengoklah macam mana nanti ya. Boleh kita rehatkan dia dulu. Setengah jam ke 1 jam. Alhamdulillah. Dan kita tutup macam ni supaya tak kena udara. Okey. Alhamdulillah. Okey kawan, inilah hasil adunan dough curry puff tu yang saya buat tadi tu kawan. Okey, ini saya biarkan lebih 1 jam ya. Dia akan naik putih-putih tu adalah biasa, dan kita uli dia semula kawan. Okey, dan ini ada minyak. Saya sapukan minyak ni pada dough mix ni. Okey, dan saya uli semula. Supaya dia licin. Okey, dan saya gulung memanjang. Senang saya nak potong kan. Okey, adunan ni tadi saya gulung memanjang kawan, dan saya akan potong kecil-kecil. Sama juga yang ni. Okey, saya potong kecil-kecil, letak dalam mangkuk ni. Okey, dan yang ni saya akan tutup semula kawan supaya tak kena udara. Sebab kita nak buat satu-satu kan. Ni yang mula-mula sekali saya nak buat. Okey, hari ni saya guna acuan curry puff ni kawan. Dan juga yang ni inti saya, inti carbonara saya yang dah kering ya. Okey, saya mulakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya gunakan kayu gelek hari ni. Gelek senipis yang kita nakkan tu. Jangan tebal sangat dan nipis sangat kawan. Sederhana. Tebal ni. Okey, dan kita letak pada acuan kita macam biasa. Dan kita lenturkan dia sikit supaya dia lebih besar. Dan kita letaklah inti di tengah tu. Okey, saya ambil inti secukupnya dan letak di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepi-tepi ni pastikan dia center. Okey, dan kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan kuat sekali, 2 kali. Dan kita keluarkan lebihan tepung. Tekan lagi sekali kawan. Dah jadi satu curry puff carbonara kita. Okey, dan saya letak atas tray ni. Sapu sedikit minyak supaya tak melekat ya. Alhamdulillah, dan buatlah seterusnya sehingga habis dough kita tu tadi. Sambung buat yang kedua.
Tutup dengan kemas. Tekan sekali, tekan 2 kali. Keluarkan lebihan tepung dan tekan lagi sekali. Okey, kalau suka nak claim boleh claim ya. Okey, ni yang ketiga. Panaskan minyak secukupnya untuk kita goreng kari puff ni. Okey, kawan, saya dah siap satu tray dan saya akan goreng dulu satu tray ni. Tunggu minyak panas dulu. Okey, saya goreng yang pertama kawan. Bismillah. Alhamdulillah dah siap satu batch. Dah masak kawan. Kita sejukkan dulu. Okey, yang ni batch yang kedua. Dan saya akan goreng batch yang kedua ni. Okey, ni batch yang pertama tadi. Subhanallah, alhamdulillah dah masak. Kejap lagi kita review. Saya panaskan semula minyak tu sebab saya tambah lagi minyak. Okey kawan, sementara masih panas ni, jom saya review. Ni hasil kari puff carbonara hari ni kawan. Cantik je, tak terbuka. Masih panas lagi ni. Tak boleh nak potong pun. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sejuk sikit lah kawan. Okey, ni batch yang kedua. Yang ni yang pertama tadi. Okey, jom dah kita rasa. Jemput kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia hasilnya. Subhanallah, alhamdulillah. Jemput makan kawan. Masih panas lagi ni. Rangup-rangup.